Selangor satu hal ada lebih pada 600 buah. Di Perak antara yang paling banyak, yang paling menyedihkan hospital Bukit Mertajam kan. Betul-betul di tepi pagar besar itu. Hospital ni satu tempat yang sensitif. Nak horn pun tak boleh, nak buat bunyi bising pun tak boleh. Apatah lagi kita mengganggu jalan masuk ke dalam hospital, dan beberapa kejadian emergency telah berlaku menyebabkan kematian kerana tidak dapat sampai pada tempat tersebut disebabkan oleh ada perarakan, ada perhimpunan dan sebagainya. Jadi pada saya sepatutnya tempat-tempat seperti ini sudah lama dah dihapuskan, dirobohkan dan sebagainya kan. Bukan tunggu sekarang. Dan lagi pun itu bukan tempat sepatutnya dibina, dan itu pun bukan tempat dia. Jadi tidak timbul isu telah beratus-ratus tahun. Kadang-kadang kita pun hairan. Mereka ni bercakap benda yang tak masuk akal tau. Seolah benda itu wujud dalam zaman dinosaur lagi dan sebagainya. Kita haraplah perkara ini yang hanya boleh buatlah pihak berkuasa kan, dan buatlah kajian lanjut dan kira berapa banyak ni dengan bilangannya yang lebih kurang sejuta aja penganut agama Hindu, lebih kurang lah, kalau lebih pun lebih sikit je. Kenapa dan mengapa rumah anutan sembahan mereka begitu banyak? Buatlah kajiannya. Kenapa pula rumah ibadat mereka ini, kuil ini dibina berdekatan antara satu sama lain kan? Kita pun kalau nak buat surau masjid, kita kena tengok kawasan tu ramai ataupun tidak orang Islamis tu. Kalau tak ada orang, kita tak buat. Ini di kawasan tak ada orang pun dia pergi buat, dan dibuat pula tu di reserve parit, reserve sungai, reserve tasik, dan rata-ratanya bukan tempat dia. Jadi kalau bukan tempat dia, itu tempat orang lain, dan tanah itu sudah tentu pejabat tanah tahu, pihak berkuasa tempatan tahu dan sebagainya kan. Undang-undang pun ada ya kan. Jadi negara kita ni semua dah ada dah ya, kanun tanah negaranya dan semua. Cuma soal penguasaan ya. Selagi mana kita tidak bertegas ya, kita jalankan kuasa undang-undang itu, kita tidak akan dapat selesaikan masalah ini.